lesen. Alhamdulillah. Walaupun tak besar, meriah di sini. Udang telur dah tak ada orang hidam balik. Aduh. Itu je, la ilaha illallah. Ni udang popai. Ini udang popai. Anak bau. Cepat, abang. Ulit udang. Oh, ada seko. Seko. Ulit udang pun ada, udang mati. Mana kau? Nyimpan mula licau semua. Ada betul. Alhamdulillah. Dah hujan pula bang. Alhamdulillah seko. Seko. Kau. Apa yang nyepit aku ni udang lah. Maki dalam air. Sepit ni. Sadu bang. Sadu sepit kuning. Berkarat. Alhamdulillah. Mantap. Ada tambahan. Ada tambahan. Tapi saiz tak ada. Saiz tak berapa cantik. Saiz tak berapa cantik. Tak apalah, janji ada. Dapatlah upah. Seko. Seko spek kuning baru nak remaja. Baru mantap. Air sungai Kesik dah bertukar jadi kebur bang, kotor. Alhamdulillah ada seko. Itu yang terpaksa cuci luka tu. Takut semakin kotor. Kalau dah cuci tu nasib lah. Kalau berlumpur tu langsung tak ada harapan. Kalau dah bercuci tu mungkin ada harapan nak dapat. Kalau udang tu lalu macam ni, dapat seko. Jadilah. Alhamdulillah. Ada saiz lah juga. Seko je tu. Padu bersih. Tambah seko dua lagi. Tambah seko dua. Jap hujan, nak hujan ni. Nak siapkan dulu. Ingatkan nak bagi udang ni pada tetamu yang datang tu, Abang Anthony daripada Shah Alam. Dia mancing 2 hari, dia tak dapat udang. Padu mantap. Jadi ni jadilah bagi buah tangan untuk dia. Padu mantap. Ui, bersih bang. Tolonglah. Dah berapa kali bersih tak ada barang. Udang kecil banyak. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Ya Allah. Meriah ni udang galah. Udang galah bang. Ni. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Tadi tak sampai pula tu, nasib baik ngam-ngam. Alamak. Kena ambil satu-satu. Kita buang dulu tepung kosong ni. Yang dah mati pun ada. Allah. Bersilang-silang sepit dia bang. Bersilang-silang bang sepit dia. 1 2. Mari sini. Jantam tina bang semuanya bang. 3. Sadu. 3 ekor sadu bang. 1 sadu. Sepit. 2 sadu. Jangan kau tarik. 2 sadu. Dan 1 lagi sadu. 3 sadu. Sekali nak masuk. Tu bujang. 3 sadu. Ni tambahan lagi 2. Alhamdulillah. Padu mantap bang. Meriah bang. Meriah suasana. Tu dia. Gerombolannya. Mari sini. Udang telur.
Udang telur pergi bersalin. Pergi bersalin. Pergi bersalin. Pergi bersalin. Kenang jasa aku tu. Tu dia benang. Bye. Tu dia bang. Tu dia bang. Perut mantap. Tu yang luka. Ada isi. Tapi tak berapa galak lah. Ketua-ketua pun ada, tak cukup haul. Boleh lah buat geli-geli. Satu. Allah, tu. Mana mak kau? Baliklah. Udang kecil-kecil je. Alhamdulillah. Bersih. Ada harapan ni. Ketutu. Alamak, macam tak sampai pula. Tak sampai. Tak sampai bang. Sipi-sipi nak sampai berat ni tu. Allahu Akbar. Sipi-sipi nak sampai bang. Tak sampai ni. 700-800 gram. Alhamdulillah. Steam limau lah kau. Pada mantap. Lagi bang. Memang pola udang turun. Udang telur lagi. Apa boleh buat? Udang telur. Orang hidam dah tak ada. Jadi kita tak boleh ambil. Kita lepas lah. Kenang jasa aku. Nanti anak-anak kau suruh dia masuk. Tahu? Penuh tak? Ada buah hati seko. Ada buah hati seko. Ada buah hati seekor. Satu. Alhamdulillah. Okey bang, alhamdulillah. Umpan tak cukup pula hari ni. Ingatkan nak tengok habis. Lebih kurang dalam 40 biji. Tapi tak dapat tengok habis. Dapat tengok kurang lebih 30 biji lah ada. Udang macam biasalah. Kena pula air dah bertukar macam ni. Lagilah dia mengajuk mancing. Semalam boleh tahan juga dapat 2 kilo lebih mancing. Tapi belah bawah lah. Masa tu air kotor ni dah sampai. Kotor lah, putih lah. Jadi udang yang saya dapat ni memang saya hajat nak bagi pada Abang Anthony daripada Shah Alam tu. Dia ada datang sini mancing. Turun mancing. Semalam turun sakit dada. Tu jadi dia terus naik. Baguslah macam tu. Sebab bila dah kesihatan tak berapa mengizinkan tu, jangan kita paksa diri. Udang bila-bila kita boleh cari, udang bila-bila kita boleh beli. Macam tu cakap kesihatan kita tak boleh beli. Jadi dia turun naik dan berehat. Hari ni air kotor ni dah terlalu jauh dah. Sampai kalau nak pergi turun pun jauh sangat ke bawah pun dia turun. Jadi hasilnya pun tak seberapa. Jadi memandangkan dia dah sudi datang ke sini, ziarah kawan-kawan di sini. Jadi dia nak beli udang ni boleh, bukan tak boleh beli. Anytime dia boleh beli. Tapi sebagai penghargaan daripada saya kepada Abang Anthony yang sanggup datang jumpa kita kawan-kawan kat Gresik ni, udang-udang ni semua saya nak bagi dia. Tapi malangnya tak berkilo-kilo lah. Walau bagaimanapun hasil tu ada, kita tengok. Nasib baik ada yang color-color sikit lah. Walaupun tak berapa banyak, tapi sebagai tanda penghargaan dia datang sini. Tak berapa banyak lah, memang tak berapa banyak, tapi adalah saiznya. Dan ikan ketutu ni pun dia punya. Ikan ketutu ni pun saya bagi dia. Abang Anthony punya sahabat kita daripada Shah Alam. Sanggup datang sini dah 2-3 kali dah. 3-4 kali dah dia datang sini. Ziarah kawan-kawan Gresik. Dia pun minat mancing lah, dah pencen. Jadi banyak masa terluang, dia datang sini. 3 hari kat sini. Ini buah tangan daripada saya sebab dia datang. Alright, tu dia hasil. Hasil saya diagihkan kepada insan lain, macam cakap. Lawalah juga selauk dapat ni. Ini kalau dia makan seorang, kau-kau lah. Boleh dia mendatangkan gaut ni. Macam cakap. Alright.
Hasil Abang Anthony. Hasil Abang Anthony. Rezeki Abang Anthony. Tu dia. Ketutu steam limau lah nampaknya. Okey bang, insya-Allah ada rezeki yang baik. Insya-Allah kita akan bertemu lagi manis pada mantap. Assalamualaikum. Bye bye. Budak demam keluar lagi. Buat apa? Tak reti-reti nak rehat. Budak demam. Aduh, hai. Bang kau. Ada juga isi. Aku bawa tumbler kan 2000 liter tu. 2000 liter. Ada bekas? You ada air batu? Ada. Ni semua you punya. Tak banyak lah, tapi sebagai hadiah. Okey. Tanda Bila saya boleh datang sini? iya. Boleh kerap datang ah. Yang penting kalahkan selamat 2 ekor kan. Kan kau simpan Kau janganlah. Ni bang, you punya. Siap ada ketutu seko. Steam limau. Mana bekas? Bekas tu bang. Silakan. Tu air batu. Sebab bang, number 1. Sebab tadi dia turun mancing. Number 1. Tadi dia turun mancing 2 kilo dapat. Dah. Oh nanti kena beli batu ni bang. Boleh nanti Ini dah air je Adalah sikit air batu. balik. Pusing je lah. Udang tu tak boleh letak luar bang. Nanti saya bagi ke aku. Budak-budak nak pakai ambil lah. Apa tu? Pakai pun tu. Anak udang? Anak udang. Cantik ni. Usop tak mancing. Pakai. Tu masuk dalam bang Masuk je bang. Steam limau Thank you very much. Minggu depan abang turun. Nanti datang lah. Boleh, tak ada masalah. Ada rezeki ada. Macam ini tadi. Andai kata 2 ekor. 2 ekor je lah saya bagi. What to do? Ada terselit celah. Lumo. 3 ekor jongkong. Kalau aku suka leh. 4 ekor. Tak apa lah, nanti saya ambil gambar. Tanya. Mana? Ini je lah. Ini je lah. Jadi okey lah. Dia terkait tak cantik tu aku dapat. Orang lain tak dapat langsung. Okey bang Thank you bang. Ya. Datang gesek memang. Ada lagi seekor. Ada lagi seekor. Betul ada? Dia punya kot. जब सांसें भर